anda, jarum menik menara jam Mekah hampir menyamai panjang sebuah bas ekspres. Panjangnya kira-kira 22 meter, manakala jarum jam pula sekitar 17 meter. Malah jika disusun menegak, kedua-dua jarum menik dan jam lebih tinggi daripada ketinggian rumah 2 tingkat di Malaysia. Ini antara 5 fakta menarik mengenai jarum jam menara jam Mekah. Jarum-jarum gergasi ini dipasang pada 4 muka jam yang menghadap ke setiap arah mata angin. Ini membolehkan waktu dilihat dengan jelas dari pelbagai kawasan di sekitar kota Mekah. Bukan sahaja berukuran gergasi, malah jarum jam seberat kira-kira 6 tan, manakala jarum menik pula sekitar 7.5 tan. Walaupun berdepan rintangan angin pada ketinggian ratusan meter, kedua-duanya tetap bergerak dengan tepat. Sistem kawalan khas memastikan setiap pergerakan sentiasa selaras dengan waktu sebenar. Pada waktu malam pula, muka jam dan jarumnya bercahaya dengan jutaan lampu LED. Kejelasannya membolehkan menara jam Mekah dilihat dari jarak puluhan kilometer. Jarum ini dipasang pada muka jam terbesar di dunia yang berdiameter sekitar 43 meter. Sebagai perbandingan, muka jam Big Ben di London hanya berdiameter kira-kira 7 meter. Ini bermakna muka jam menara jam Mekah hampir 6 kali ganda lebih besar. Namun, yang paling mengagumkan bukan sekadar saiz atau teknologinya. Di puncak menara jam Mekah, pengunjung akan disajikan pemandangan luar biasa yang menghadap terus ke Masjidil Haram dan Kaabah, satu panorama yang cukup indah. Jadi, setiap kali anda melihat jarum jam ini bergerak, ingatlah bahawa di sebalik setiap putarannya terdapat gabungan saiz, ketepatan dan kejuruteraan yang luar biasa. Itulah yang menjadikan menara jam Mekah bukan sekadar simbol masa, tetapi juga lambang kehebatan kejuruteraan moden di kota paling suci umat Islam.